daripada Bukit Jalil. Apa nama ni? Corner bilik. Pergi ke Setapak. Cari nombor 2. Cantik juga dari sini. Taling. Bangunan tinggi. Jom. Ini next order daripada Razak Mansion. Edward. Pergi ke Istana Budaya. 10 minit mat tunggu dia turun. So, pinggan dia tak ada apa ni. Ada kotak, ada benda ni. So kita hantar ni dululah. RM17. Jom. Drop daripada Razak Mansion tadi ke Istana Budaya. Ni orang datang sini tadi. So sekarang kita nak pergi ke drop off kedua. Jom. Oh, selesai order yang kedua. Dia ingatkan dekat Setapak rupanya Gombak. Tu masih apa tu besar gila. Jalan nak pergi rumah dia tu straight naik bukit sana. Mari kita mencari order seterusnya. Aku daripada sini pasal Puri Anggerik pergi ke Sungai Besi. Hantar buah je. Orang ni orang African, Zanzibar namanya negara dia. Dekat pulau. Ni dekat Setapak. Aku nak cari satu lagi order sebelum aku pergi ke Sungai Besi. Aku dah cakap dengan dia sejam, maybe sejam lah kita boleh hantar. Dia kata okey, ngam. Jom. Order keempat. Pergi ke sini ni, Hotel Prince Setapak. Alamat dalam sistem tingkat 2, tapi dia punya tingkat 1. Sekarang ni pergi hantar ke Bukit Jalil. RM14.90. Jom kita. Dia ketiga, tunggu customer turun. Customer daripada Zanzibar. Mana dia ni? Tadi dia dah call. Dah selesai solat semua. Ni order ketiga, ni order keempat. Kita nak cari lagi 2 order sebelum kita balik. Ayuh kita. Order aku ke Bukit Jalil. Ini last order lah. Macam panas sangat hari ni, tak larat. Total 4 order je buat RM54. Dari sana tu nak hujan. Jomlah kita balik. Bye. Assalamualaikum.